Hari ni je tak boleh nak mengembik, aku nak try dia punya nasi ayam gulai dan juga nasi kerabu tumis. Makan sampai mengembik. Kambing ke langit, inilah dia point untuk korang yang suka makan kambing dekat area Shah Alam. Ada macam-macam menu yang korang boleh makan dengan kambing. Tapi yang specialnya hari ni aku nak try dia punya nasi ayam gulai. RM7.90. Nasi ayam gulai dia bukan biasa-biasa ya. Rasa kuah gulai ayam dia macam orang dulu-dulu masak. Ayam lembut, cukup rasa dia punya kuah, and makan dengan telur masin memang kena. Next aku order nasi kerabu tumis ayam bakar. RM10.50. Dengan harga RM10.50, portion banyak macam ni memang kenyang. Aku tak nak cakap banyak, nasi kerabu tumis ayam bakar dia serius memang layan weh. Yang ni aku order nasi kerabu tumis lauk campur. Ada lemak bakar, daging bakar dan juga lada solok. Harganya RM21. Untuk nasi kerabu campur yang aku ambil ni, portion dia pun banyak-banyak. Lauk dia pun tak kedekut weh. Lagi-lagi korang kena cuba dia punya lemak bakar. Aku paling suka dia punya lada solok. Tak lupa juga dia punya daging bakar dia lembut tak liat. Lepas ni tak payah nak pergi Kelantan je korang boleh dapat nasi kerabu tumis yang sedap dekat Shah Alam ni. So guys, jangan lupa singgah Kambing ke Langit Shah Alam.